Syukur Alhamdulillah, bertemu lagi kita semua. Apa khabar semua? Selamat datang di channel Cikgu Dewis. Baiklah, kita akan meneroka pembelajaran subjek Bahasa Melayu tahun 2. Tema 1, kekeluargaan. Tajuk 1, hari Minggu dengan keluarga. Berikut dipaparkan standard kandungan dan standard pembelajaran. Objektif pembelajaran mensasarkan pada akhir pembelajaran, murid dapat mendengar dan memberikan respon. Jom mulakan pembelajaran. Berikut merupakan tindakan yang anda perlu lakukan. Pertama, dengarkan guru menyebut setiap frasa. 2. Murid-murid dikehendaki mendengar dan mengecam setiap sebutan. Mari kita mulakan. Di atas bumbung, menjemur kasut, bili air, membasuh basikal, di atas balkoni, pokok bunga, atap genting, memisin rumput, pagar batu. Baiklah, ulangi semula menyebut frasa dengan betulnya dan tepatnya. Terbaik, anda berjaya mendengar, mengecam, menyebut. Baiklah, sekarang kita beralih kepada soalan-soalan pemahaman. Soalan ini menghendaki anda dengar, sebut dan tulis frasa berdasarkan gambar. Baik, cikgu akan sebutkan setiap frasa dan anda dikehendaki memadankan ataupun menyesuaikan nombor-nombor yang tertera dengan frasa yang betul. Frasa yang pertama, lambai tangan. Frasa kedua, kayu basikal. Frasa ketiga, pegang tangan. Frasa keempat, dayung sampan. Frasa kelima, di atas dahan. Frasa keenam, buih sabun. Frasa ketujuh, air tasik. Frasa ke-8, anak kucing. Baiklah, soalan 1. Boleh anda berikan jawapannya? Ya, betul. Jawapannya pegang tangan. Baik, soalan 2. Apakah jawapannya?
Ya, betul. Soalan 2 jawapannya dayung sampan. Baik, soalan 3. Fikirkan apakah jawapannya. Ya, betul. Jawapan soalan 3 ialah air tasik. Baik, soalan 4. Ada yang tahu jawapannya? Ya, soalan 4 berbunyi anak kucing. Baik, soalan 5. Apakah jawapannya? Ya, betul. Jawapan soalan 5 ialah kayu basikal. Baik, kita beralih ke soalan 6. Ada yang tahu apakah jawapannya? Ya, betul. Soalan 6 memberikan jawapan lambai tangan. Baik, soalan 7. Ada yang tahu jawapannya? Ya, soalan 7 memberikan jawapan buih sabun. Baik, akhir sekali soalan 8. Ada yang sudah tahu apa jawapannya? Ya, betul. Soalan 8 memberikan jawapan di atas dahan. Tahniah semua yang telah mencuba jawab. Syukur Alhamdulillah, kita telah berada di penghujung video. Jangan lupa like, komen, share, subscribe. Thanks for watching. Jumpa lagi. Dadah.